tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak kongsikan kepada anda bagaimana nak kira mata merit menggunakan satu laman web yang kita namakan sebagai Google Calculator Merit. Bukan Google Calculator Merit, maksudnya tuan-tuan dan puan kena Google kalkulator merit dan insya-Allah dia akan keluar. Dan di sinilah kita akan kira mata merit mengikut keputusan SPM sebenar. Baik, tuan-tuan dan puan, sebelum kita mengira mata merit, benda pertama yang kita kena tahu ialah kita kena tahu package anak kita. Anak kita berada dalam package STEM A ke, STEM B ke, STEM C ke ataupun KSI. Ini adalah contoh merupakan murid STEM A. Kenapa saya kata STEM A? Sebab dia ada fizik, ada biologi, ada kimia, matematik tambahan. Secara automatik dia akan dimasukkan sebagai murid STEM A. Kenapa dia ada PSV? PSV adalah merupakan subjek tambahan. Jadi asal cukup syarat fizik, biokimia, mat, maka dia akan jadi STEM A. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Bila kita tahu dah anak kita ni berada dalam package mana, dan kita kena tahu juga bahawa untuk kira merit ini dia ada 4 komponen utama. Komponen pertama kita namakan sebagai universal, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sejarah. Kemudian komponen kedua ialah mata pelajaran package. Yang ketiga ialah mata pelajaran lain. Komponen keempat ialah markah KOKO ataupun PAJSK kita lah. Baik tuan-tuan dan puan, di sini kita akan bahagikan mata pelajaran universal, package dan mata pelajaran. Kenapa dinamakan mata pelajaran universal? Maksudnya semua murid yang mengambil SPM dia akan mengambil 4 subjek ini. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sejarah. Tak kira lah di Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, Iban, Dayak ataupun apa sahaja bangsa dalam Malaysia ni, maka dia akan ambil juga bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah. Sebab itu dinamakan sebagai mata pelajaran universal. Kenapa sains tidak dimasukkan mata pelajaran universal? Sebab kalau budak STEM, dia tak ambil sains, dia ambil fizik, biokimia, mat. Kenapa pi tidak dimasukkan dalam mata pelajaran universal? Jawapannya mudah. Sebab kalau budak yang bukan Islam, dia tidak ambil pi, dia ambil moral. Sebab itu, untuk mata pelajaran universal, 4 subjek ini sahaja. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, bila kita tahu dah, kita akan bahagi-bahagikan ikut kelompok supaya mudah untuk kita kira. Ini adalah contoh tuan-tuan dan puan. Kalau kita tengok keputusan ini nampak berselerak, kan? Kita tak tahu mana package, mana universal, mana mata pelajaran terbaik lain. Jadi, apa kita kena buat? Kita kena pastikan dulu. Yang pertama, package khusus inilah package apa. Dan kalau kita tengok, dia ada satu matematik tambahan. Tapi cukup tak untuk dijadikan sebagai STEM? Jawapannya tak cukup. Sebab dia ada Hifzul Quran, dia ada Maharat, dia ada PSI, PQS, dia ada PA. Maka automatik ini adalah merupakan KSI, Kemanusiaan dan Sastra Ikhtisas. Baik, bila dah tahu package, kita bahagikan ikut inilah dia punya komponen tadi, universal, package, subjek lain. Okey, baik. Kita dah bagikan BM, BI, matematik, sejarah, bahasa Arab, Hifzul Quran, Maharat, PSI, PQS, PA, tambahan. Dan kini tibalah masanya untuk kita pindahkan daripada ini kepada calculator merit. Baik, yang BM, okey. BI, okey. Matematik, okey. Tak ada masalah. Sejarah, tak ada masalah. Okey. Sekarang ni, untuk mata pelajaran terbaik. Sebab mata pelajaran terbaik, dia nak 2 subjek sahaja tuan-tuan dan puan. Jadi macam mana kita nak pastikan kita masukkan subjek yang betul? Jawapannya, kita tengok kepada subjek yang terbaik. Maksudnya keputusan yang paling tinggi kita masukkan. Contoh dekat sini, Maharat A+, kita masukkan dekat sini. Kemudian, kita nak masukkan mana lagi? Dia ada A tolak D. Jadi A kita masukkan dekat sini iaitu bahasa Arab. Kemudian, ini adalah mata pelajaran terbaik. Kalau ikutkan mata pelajaran terbaik, kita nak masukkan matematik tambahan dengan sains. Tapi matematik tambahan G, sains C+, takkan kita nak masukkan sini sebab dekat atas ni ada lagi yang lebih baik. Maka kita masukkan A tolak, Hifzul Quran dekat sini, PSI dekat sini. Maka settle lah pengiraan merit kita. Okey, next. Katakan murid ni STEM B. Kenapa STEM B? Sebab dia ada admat, fizik, kimia, LK dan kejuruteraan awam. Jadi macam biasa, kita dah tahu dah dia STEM B, kita bahagikan ikut kelompok, universal, package, subjek lain. Okey, BM masukkan sini, BI masukkan sini, sejarah masukkan sini, mat masukkan sini. Admat DBC plus A plus C plus. Jadi kita masukkan A plus dekat sini. Kemudian A plus B dekat sini. Kemudian pi terbaik kita masukkan di sini. Lepas tu apa lagi? Dia ada C+, dekat sini. Begitu. Kimia dekat sini. Okey. Next, tuan-tuan dan puan, sama juga dengan ni. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pi, sejarah, matematik tambahan, PSV, matematik tambahan,
matematik, fizik, kimia, bio. Automatik dia adalah merupakan STEM A. Baik. Kita tahu dah bahasa Melayu kita masukkan dekat sini, bahasa Inggeris masukkan dekat sini, pendidikan Islam, sabar dulu. Kan sejarah kita masukkan dekat sini, ni. Sejarah dekat sini, matematik dekat sini. Okey, baik. Next, kita nak masukkan subjek package. Package-nya apa? Fizik, bio, kimia, admat. Admat B+ dekat sini. Kemudian biologi C+ dekat sini. Next, kita nak masukkan apa? Kita masukkan pi. Sebab pi dia tolak. Pi dekat sini, satu lagi seni visual dekat sini. Jadi selamatnya ialah dia tidak masukkan kimia sebab kimia dapat E. Baik, saya harap anda semua faham bagaimana cara untuk kita mengira mata merit dan menyusun kursus yang sesuai. Okey ke okey? Padu.